Alhamdulillah hari ni tuan-puan, harga emas turun sedikit, iaitu RM597 untuk 1 gram. Jadi ramai juga penyimpan-penyimpan emas yang mengambil kesempatan untuk menambah gram-gram emas mereka untuk membuat kaedah EPP untuk kunci harga tersebut. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada mereka yang mengambil kesempatan ini. Okay. So di antara EPP dengan gap, yang mana lebih untung sekarang ni adalah untuk masa sekarang, lot terus item secara override purchase, full payment ataupun EPP itu lebih menguntungkan sebab harga dia RM592 untuk 1 gram. So inilah tuan-puan kelebihan apabila tuan-puan berdaftar ataupun mempunyai introducer. Sebab peranan introducer adalah untuk membimbing tuan-puan memaklumkan apa yang perlu dilakukan, adakah harga itu naik ataupun turun, tindakan-tindakan yang wajar untuk kita ambil. Jadi tidak rugi pun tuan-puan yang berdaftar dengan dealer. Yang ruginya apabila tuan-puan tidak ada dealer. Bila tuan-puan tidak ada dealer ni tuan-puan, seolah-olah tuan-puan ni memandu tanpa arah lah. Bila berlaku memandu tanpa GPS, so kita akan tersesat. Contohnya, tak tahu nak buat EPP, nak log EPP macam mana. Orang dah bisnes-bisnes pasal EPP, dia tak tahu apakah itu EPP sebab tidak ada penjelasan. Saya dah jumpa banyak tuan-puan ramai sangat penyimpan emas yang tidak ada introducer. Saya kata, you all daftar macam mana? Saya kata, dia kata daftar direct dekat online sahaja, tak ada introducer. Oh, itu kesilapannya. So bila dah tak ada introducer, tak apa boleh buat. Seolah-olah orang kata apa, bujang sepanjang waktu, tidak ada pasangan. Macam itulah tuan-puan Okey, tahniah saya ucapkan kepada mereka yang dah grab EPP sekarang tengah ada promosi kan, sampai 28 hari bulan kan. So banyak kelebihannya, mana mereka-mereka yang grab waktu promosi ni. Okey, Assalamualaikum dan bertemu lagi.